mana lagi? Asyik, Tivia. Cuba tengok kawan kita tu. Rajin betul lah membaca. Alah, Bas. Sejak ada segmen buku kat Kids On tu, dia pun janji pula buku. Wah, baguslah tu. Tapi membacakan seronok, Bas. Fikiran kita akan lebih terbuka. Betul, membaca juga salah satu senaman minda. Lagipun kita dapat banyak pengetahuan. Bukan asyik main game saja. Tapi kalau sekali-sekala tak apa kan, Bas? Memang tak apa pun. Bas, terima kasih yang memuji saya. Dengar pula. Sama-sama. Bas pun memuji kawan-kawan di rumah juga. Kerana setia bersama Kids On tu. Terima kasih kawan-kawan. Tapi kita kena juga prihatin, Bas. Sebab kawan-kawan di rumah tu dah sedia pen dengan kertas untuk tulis soalan kuis. Baiklah. Tengok soalan. Namakan hasil kerja kreatif yang telah disediakan oleh Kak Farah dalam Kreatif at Kids On 2. Apakah hadiah sumbangan Karnadia? Dan hasil karya mendapat hadiah sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tee dengan nilai RM100 Malaysia. Voucher chip biskut Famous Amos bernilai RM20 Malaysia serta cenderahati istimewa Kids On 2 berupa baju tee dan topi. Setiap penyertaan perlu mempunyai butiran lengkap seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon. Jadi, jangan lupa hantarkan hasil karya kawan-kawan ke Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ihsan atau emailkan ke interactive@kidson2.tv. Kawan-kawan tahu jawapan, hantarkan ke alamat ini tau. Pesanan khas dari saya. Yang kawan-kawan cuti pada hari Jumaat tu, jangan lupa untuk menyaksikan Kids On 2 tau. Betul. Lagi satu. Jangan lupa untuk lawati Facebook kami serta menghantarkan karya ke, sajak ke atau apa-apa yang menarik. Nanti bolehlah kami siarkan. Baiklah sekarang ni kawan-kawan. Kita dah di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi. Tata. Lagi. Cemaslah macam mana. Ha ha ha!